Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton di luar sana. Alhamdulillah, selamat datang kepada rancangan podcast kita kali ke-15. Hari ini kita cukup bertuah kerana pada hari ini kita telah berjaya menjemput seorang tokoh daripada sebuah badan yang berwibawa untuk membicarakan tentang ekosistem halal negara. Syukur Alhamdulillah, beliau telah sampai dan kita merasa amat diharam hati pada pagi yang indah ini. Kerana pada podcast hari ini, kita akan cuba membicarakan peranan-peranan yang boleh dimainkan oleh beliau bersama dengan organisasi yang diwakili oleh beliau dalam pembangunan ekosistem halal negara dan juga di peringkat global. Saya adu-adukan kehadiran panel kita iaitu Tuan Haji Muhammad Azmi bin Abdul Hamid daripada Presiden yang merupakan Presiden Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia iaitu MAPIN. Selamat datang Cikgu. Terima kasih. Apa khabar Cikgu, sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Cikgu. Sebagai sebuah payung kepada pelbagai pertubuhan Islam di Malaysia, bagaimana kita boleh lihat MAPIM memainkan peranannya dalam mengukuhkan agenda halal negara? Bukan hanya dari sudut pensijilan dan pematuhan, tetapi juga dari aspek kesedaran ummah dan tanggungjawab sosial. Kerana kita lihat MAPIM ini merupakan satu pertubuhan yang besar. Ya. Ada jaringan yang tertentu, punya kekuatan yang boleh digembleng, disatupadukan untuk memperkukuhkan ekosistem halal negara. Ya. Maka sumbangan MAPIM itu amat bererti, signifikan dan cukup dihargai. Mungkin Cikgu boleh bagi ulasan sedikit tentang peranan MAPIM dalam hal ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Yusuf Rizal. Terima kasih kepada pihak Politek yang mengundang saya. MAPIM melihat soal halal ini bukan semata-mata terbatas kepada soal pensijilan, ya, seperti yang difaham biasa ataupun pematuhan teknikal. Tetapi MAPIM melihat soal halal ini sebagai satu ekosistem nilai yang menyeluruh. Artinya meliputi soal ekonomi, sosial, soal spiritual malah, soal alam sekitar. Dan dengan itu sebagai payung kepada lebih 200 badan-badan Islam di Malaysia ini, MAPIM melihat peranannya adalah untuk memperluaskan kefahaman yang dipanggil halal. Bukan sekadar sebagai satu label, tetapi juga gaya hidup yang berprinsip dan beretika. Kami menekankan bahawa halal itu bukan kami melihat halal itu harus diangkat sebagai agenda kemasyarakatan, iaitu bermula dari kesedaran ummah mengenai sumber rezeki yang bersih, perdagangan yang adil, tanggungjawab sosial terhadap konteks kepenggunaan dan alam sekitar. Dan dalam konteks ini MAPIM memperjuangkan konsep halalan thayyiban, halal yang menyeluruh, menepati syariah, beretika, berkesan kepada kesejahteraan, kemanusiaan serta kelestarian alam. Itulah apa yang diperjuangkan oleh MAPIM. Baik, nampak di situ MAPIM bukan saja melihat peranan MAPIM di peringkat pada level jangka pendek, tapi jangka panjang. Ya. Kita dapat lihat semangat peranan yang cuba nak dimainkan oleh MAPIM dalam memastikan ekosistem halal negara kita ini tetap kukuh dan mampan, seiring dengan peranan yang kita sedang mainkan sebagai peneraju ekosistem halal di peringkat global. Ya. Berdasarkan apa yang dibicarakan sebentar tadi, mungkin Cikgu boleh kongsikan dari segi semangat strategik, ya, ada tak sebarang inisiatif ataupun perancangan utama maupun projek strategik yang sedang dirancang atau diusahakan oleh MAPIM dalam menyumbang kepada pembangunan ekosistem halal negara, supaya seperti saya kata tadi, supaya ini tetap kukuh, kekal dan juga bersifat mampan. Ya. Silakan. Ya, terima kasih.
MAPIM telah melaksanakan beberapa strategi utama dalam soal inilah, yang di bawah rangka apa yang dipanggil halalan thayyibah ini. Ada 5 inisiatif MAPIM. Pertama, ada teman-teman saya membuat inisiatif yang namanya Azmi Halal Index. Azmi Halal Index ini adalah konsep yang satu dasar lah strategik yang kita buat untuk menilai tahap kepatuhan, etika dan impak sosial dalam industri halal tempatan dan juga peringkat antarabangsa. Dia menilai halal bukan sekadar produk, tetapi dia menilai proses dan nilai kemanusiaan. Disebut halal rating. Kita selama ni halal certification. Tapi kalau halal rating itu lebih meluas. Umpamanya setelah halal mengikut syariah, kemudian kita ukur bagaimana CSR dia, bagaimana transaction dia dengan bank mana, bagaimana hubungannya dengan kesan alam sekitar, bagaimana hak pekerja dia, adakah mengikuti lunas-lunas prinsip itu. Jadi dia panggil halal index, dan kita kata halal rating. Yang kedua inisiatif kita ialah apa yang disebut MAPIM Halal Trade Cooperative atau MHTC ini. Ini adalah platform jaringan kooperasi halal rakyat, mengukuhkan penyertaan usahawan-usahawan kecil, mikro dan rantaian bekalan halal. Artinya kita ada ribuan kooperasi di bawah angkasa. Apakah ini boleh menjadi rantaian dan dapat diatur dengan sangat kemas, yang kita namakan The MAPIM Halal Trade Cooperative. Ini sedang kita bincang dengan pihak angkasa. Yang ketiga ialah dia panggil Halalan Thayyiban Trade Corridor. Ini inisiatif yang nak memacukan perdagangan halal antara Malaysia, China, Asia Barat dan Afrika, dengan penekanan bahawa integriti dan keadilan dan tanggungjawab sosial ini dapat kita perluaskan ke peringkat antarabangsa. Jadi kita panggil koridor. Koridor utama yang kita akan mulai ialah Malaysia Brunei. Kemudian minggu depan saya akan ada rombongan daripada China. Kita nak buat koridor, konsepnya begitu. Yang keempat kita panggil MAPIM Humanitarian Supply Chain Hub. Kami telah baru balik daripada Mesir dan kita nak buat satu warehouse yang namanya di Ismailia di Mesir. Kita akan ada gudang di situ, dan semua bantuan kemanusiaan yang kita nak pastikan yang halal itu kita nak salur ke Gaza serantau, supaya pengurusan makanan, ubatan kalau bolehnya datang ke tempat itu, dan kita akan memastikan biar yang halal yang dapat dihantar ke Gaza. Itu dipanggil MAPIM Humanitarian Supply Chain Hub. Yang kelima, yang terakhir kita punya inisiatif ialah kempen pendidikan halal community. Ini program kesedaran di peringkat akar umbi dan institusi pendidikan mengenai halal dengan asas ekonomi kita panggil ekonomi barakah, supaya orang menghayati tentang halal ini membawa berkat dan harus ada kesedaran komuniti. Sebab itu kita panggil kempen pendidikan halal community. Inilah inisiatif MAPIM. Cukup banyak inisiatif MAPIM, dan bukan saja peringkat nasional, tapi dah melangkau ke peringkat global. Saya cukup tertarik dengan idea penubuhan satu center di mana barang-barang bantuan bila dihantar dan diberikan pada saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza, ini cukup halal. Baru berkat tu sampai. Cukup, saya rasa memang teruja dengan idea tersebut. Tahniah MAPIM untuk itu ya. Sebab selama ni kita tertanya-tanya. Bantuan daripada negara Islam insya-Allah tidak ada isu. Tapi yang daripada luar tu kita tak pasti. Macam-macam. Apa yang dia bagi pada saudara-saudara kita yang perlu kita bantu. Betul.
pada masa sama, saya melihat inisiatif MAPIM ini insya-Allah dapat membantu apa yang telah diunjurkan oleh kerajaan melalui Plan Induk Industri Halal Malaysia 2030 yang mensasarkan menjelang 2030 pasaran di Malaysia sahaja berjumlah 113 bilion US dollar. Dan saya lihat apabila cikgu berkongsi pada inisiatif-inisiatif dan juga program-program yang dilaksanakan oleh MAPIM, insya-Allah angka itu bukan satu mustahil. Ya, terima kasih, alhamdulillah. Dan kita lihat pula MAPIM satu badan NGO yang memayungi lebih kurang 200 NGO yang lain. Dan apabila kita melihat kepada untuk menjayakan sesuatu perkara, dia memerlukan jaringan kerjasama yang kukuh, persefahaman yang baik, supaya yang mana yang kekurangan ditampung oleh pihak yang satu lagi. Manakala kekuatan itu kita boleh blend, kita boleh satu padukan untuk mencapai arah yang sama. Jadi dalam konteks memperkukuhkan ekosistem halal, sama ada di peringkat nasional ataupun di peringkat global, mungkin cikgu boleh berkongsi perancangan MAPIM dalam konteks untuk bekerjasama dengan agensi kerajaan, Badan Persediaan Halal Luar Negara, ataupun institut akademik seperti Politeknik Tengku Syed Sadruddin, bagi memastikan standard halal Malaysia ini terus menjadi rujukan antarabangsa. Mungkin boleh berkongsi projek-projek yang akan datang atau yang sedang berlaku sekarang. Dipersilakan cikgu. Baik, MAPIM ini kita mengamalkan apa yang dipanggil pendekatan jaringan kolaboratif strategik. Ini bermakna dengan pelbagai pihak. Jadi kerjasama yang kita buat ialah dengan JAKIM sendiri, HDC, Halal Development Corporation tu, juga dengan kementerian KPDN, Perdagangan Dalam Negeri. Itu dalam memperkukuhkan kesedaran halal berasaskan maqasid syariah, dan juga penglibatan masyarakat sivil, NGO. Kemudian kita juga membina jaringan kolaboratif itu dengan badan-badan pengsijilan antarabangsa di Turki, Mesir, di Indonesia dan di Brunei setakat ini. Minggu depan saya akan Brunei, akan membincang dengan kementerian menteri dalam Menteri Haiwan Agama untuk mengadakan kerjasama itu. Ini nak membangunkan kerangka pengiktirafan silang. Kita panggil pengiktirafan silang ni, dia panggil mutual recognition. Mana dia iktiraf kita iktiraf dia. Jadi dengan itu perdagangan akan lebih lancar. Ini berpaksikan nilai Islam sejagat. Dia panggil universal. Jadi ini rangkaian kita lakukan. Yang ketiga ialah kita mengadakan kolaborasi dengan badan institusi akademik tempatan, seperti kita akan rujuk juga dengan Dr. Yusuf Rizal sendiri, dan juga Perintah Bahasa. Kita akan ada kolaborasi dengan IIUM atau UIA. Tapi tidak ada logo halal. Nanti bulan 2, 3 bulan 2 tahun depan atau bulan 3 tahun depan, kita akan dengar pula tentang buffet Ramadan. Tapi restorannya tak ada sedia halal. Betul. Kan? Benda aktiviti pun sentiasa diingatkan oleh Jabatan Islam. Jangan guna istilah buffet Ramadan tu mengelirukan orang. Jadi mungkin cikgu boleh bagi pandangan sedikit. Pandangan ringkaslah. Yang pertama ialah sudah tentu peringkat kesedaran masyarakat, kefahaman masyarakat. Itu harus benar-benar diperluaskan, faham apa artinya halal, logo halal, apa dia regulasi yang kita ada. Jadi dua peringkat kesedaran masyarakat. Satu, secara umum menggunakan institusi-institusi seperti masjid, surau yang boleh memberikan penerangan itu. Dan yang kedua, organisasi masyarakat, organisasi Islam yang ada macam-macam badan kita di seluruh Malaysia ni. Dan yang ketiga ialah memperkukuhkan dan memperkasakan undang-undang kita yang mesti menyekat kalau ada dipanggil fake ataupun yang mengelirukan. Dalam KPDN kita ada dia panggil akta yang
mengelirukan, umpamanya iklan. Kita perlihat dagangan. Ada istilah yang tak boleh diguna ikut suka, ada tak boleh. Jadi memperkasakan undang-undang dari segi enforcement dan juga memberitahu kepada orang bahawa undang-undang ni ada untuk menyekat kekeliruan, menyekat penipuan di kalangan masyarakat. Jadi kalau itu, saya kira itu pandangan ringkas saya tentang bagaimana nak menyekat apa yang Doktor sebutkan tadi. Baik. So maknanya kita masih lagi perlu memperkasa dan menggiatluaskan kesedaran halal kepada semua orang. Betul. Juga kita ada cabaran di segi ada yang tidak mahu menggunakan logo halal dengan pelbagai justifikasi. Betul. Tapi sebenarnya halal ini bukan saja isu sembelihan. Thoriban itu di belakangnya. Ya, benar. Kalau kita lihat sekarang ini pun produk-produk yang halal ni, halal tu yang ada logo halal ni, bukan saja dinikmati atau dicari oleh pengguna Muslim. Yang non-Muslim pun mencarinya. Betul. So bila kita tanya apa yang menyebabkan mereka pergi cari benda-benda macam tu, isu thoriban di belakang tu. Kalau kata thoriban tu berarti bersih, selamat, berkualiti. Jadi ada di kalangan pengguna di luar sana yang bukan non-Muslim mengatakan bila ada logo halal, that's mean have a quality. So I'm not worried about that lah. Kita ambil je. Kan? So konsep thoriban itu bila difahami oleh orang, dia akan tahu. Itulah. Kalau tak ada logo, macam mana, tak ada sebarang pernyataan daripada mana-mana, macam mana nak tahu kualiti tak kualiti ya cikgu ya? Ya, betul. Baik. So itulah sebenarnya cabaran-cabaran yang kita hadapi. Tapi bagaimana dengan peluang Cikgu Azmi? Apa agak-agak peluang yang ada di luar sana yang Mampin lihat boleh digunakan oleh sama ada di kelompok ataupun di kelompok pengguna Muslim maupun pengusaha-pengusaha di luar dalam konteks persijalahan halal Malaysia ni? Ya. Saya ada satu yang saya nak kongsikan dengan Doktor. Ya. Kita ada halal certification itu betul-betul mengguna prinsip dan proses bagaimana nak mensijilkan. Betul. Tapi ada konsep yang baru sekarang ni disebut deemed halal. Ini konsep yang sedang diperdebatkan di perdagangan antarabangsa mengenai halal ini. Deemed halal ini adalah satu konsep, dia diandaikan halal dan diiktiraf sebagai halal dan menyebabkan produk thayyiban itu akan menjadi satu label yang akan diterima oleh seluruh manusia di planet ini. Thayyiban, ya. Kalau kita, bagi kita thayyiban itu pastinya mesti bermula dengan halal. Betul. Tapi kalau kita jenamakan baru sekarang ni thayyiban, maknanya yang doktor sebutlah kualiti, yang selamat, yang segala macam itu. Jadi saya fikir ini peluang yang terlalu besar mengikut angka halal trade di dunia setiap tahun adalah 13 triliun USD. Itu volume perdagangan halal yang certified. Tapi kalau kita pergi halalan thayyiban, dia jadi 63 triliun USD. Itu angka World Bank. Bermakna doktor tanya tadi peluang, itu luar biasa peluang ni. Kalau Muslim entrepreneurs boleh pergi ke bidang itu, kita boleh, jangan tengok market 34 juta Malaysia. Lihat 8 bilion umat manusia yang itu mendidik mereka. Yang boleh bagi thayyiban ini hanya Islam. Karena Islam tu menyeluruh betul. Jadi ini dakwah sekaligus trade opportunities. Saya bicara ini dengan Perdana Menteri. Dia kata, cikgu, you buat paper betul-betul. Dan kita akan bawa ke OIC dan kita akan bawa kepada D8. Kalau Dr. Yusri pernah dengar, dia panggil 8 negara, Developing 8. Indonesia, Malaysia, Bangladesh, Iran, Turki, Egypt, Nigeria. Dia panggil D8. D8 saja dia punya halal trade dia 3 trilion. 3 trilion USD. Jadi Dr. Yusri, Dr. Yus, ini atas kita lah. Ya. Kalau kita boleh organize betul-betul kita punya usaha kita ni dan betul-betul kita tunjuk model, saya kira peluang itu tak
cakap. Kita kena tunjuk model Malaysia dengan perdagangan halal ini. Besar, no? Luar biasa. Cuma kadang-kadang orang tak perasan. Orang tak perasan, orang tak tahu. Orang tak tahu. Selesa dalam situasi yang ada. Ya. Sebab kita sudah 30 tahun JAKIM buat halal certification ni. Betul. Kemudian kita sudah macam membeku. So, competition kita sudah makin banyak. Ya. Kita ada halal itu, halal Indonesia pun buat. Betul. Jadi kita harus meningkat lagi. Kita harus diangkat lagi baru kita akan menguasai. Kalau tidak kita syok sendiri orang pergi kan. Kata orang akan rujuk kita. Tapi tak. Kita kena improvise, kita kena innovate. Dan ini yang saya pakai halalan ini. Toyiban ni satu label yang harus kita garap dan kita betul jadikan itu sebagai platform untuk kita tingkatkan penguasaan perdagangan halal dunia biar daripada Malaysia. Betul, Cikgu Azmi cakap tu. Sebab apa jadi kalau one day produk halal banyak tapi tak gunakan logo halal kita. Kan? Sedang kita pemulanya, asal kita yang tunjuk ajalnya. Kan? Jadi kita perlu ada satu penadaran baru. Ya. Okay, supaya kita kekal sebagai peneraju halal. Bukan saja di negara kita, di peringkat global. Betul. Ya, kalau kita lihat, pergi dekat chef rak-rak jualan, kita boleh lihat berbagai produk halal yang datang juga daripada negara-negara luar. Betul. Kan? Cuma di segi perdagangan itu alangkah cantiknya jika ianya menggunakan logo halal kita. Betul. Kan? Jadi bila adanya peringkat yang lebih menjurus kepada toyiban tersebut, apakah maksud cikgu tu dia still akan go toyiban, tapi logo halal perlu ada sekali lah kan? Ya. Ya, macam mana pun ada umpama saya anggota kepada panel syariah di World Halal Center di Riyadh. Okey, baik. Jadi mereka membincang tentang logo ni. Masih belum selesai, belum muktamad. Tapi pokoknya perlu ada logo. Saya itulah yang akan penanda untuk pengguna. Ya, dan itu menggarap halalan thayyiban. Dia tidak halal saja. Jadi duk bincanglah macam mana konsep logo tu. Itu sedang dibicara, belum selesai lagi. Maksud konsep logo tu mereka nak standardize ke atau ya, satu logo untuk semua? World standard. Jadi ke arah itulah. Ke arah itulah. Jadi anggota panel tu banyak daripada Turki, ada saya daripada Malaysia dengan ada seorang lagi. Kemudian tu ada Indonesia. Ada panel dia. Jadi kami berbincang selalu di Riyadh tu. So kita harap insya-Allah akan ada satu solusi yang bermanfaat kepada semua orang lah, insya-Allah. Baik, cikgu, mungkin setelah kita bincangkan tentang peranan, sumbangan strategi, kerjasama dan jalinan, serta peluang dan cabaran yang ada. Kalau kita lihat tadi cabaran ni kecil je berbandingkan peluang yang ada. Ya. Maka mungkin cikgu boleh berkongsi tentang visi masa depan. Ya. Dan kepanjang MAPIM untuk kekal menjadikan Malaysia sebagai pusat halal sedunia dan menjadi sebagai peneraju kepada ekosistem halal global. Baik. Silakan. Saya singgung sikit tentang cabaran. Ya. Kurang-kurang ada 4 cabaran sebelum kita melihat ke depan. Baik. Cabaran pertama ialah apa yang saya panggil keterhadapan dasar dan koordinasi. Maknanya the future policy ni. Isu penyelarasan antara agensi, contohnya antara industri, itu masih lagi fragmented, masih terpisah-pisah nampaknya, ada unsur-unsur itu. Dan itu menyebabkan pelaksanaan agenda halal ini semacam tidak menyeluruh lagi. Itu cabaran yang pertama. Sebab tak standardized. Yes. Di pangkat kita ni dulu, ya, agensi-agensi antara kita. Yang Pertentangan berbeza-beza kot. Ya, tanggapan, kefahaman. Baik. Ya. Kemudian yang kedua ialah sumber manusia berintegriti dalam halal ini. Ini challenge juga. Ya. Soal kejujuran, soal kekurangan tenaga mahir. Ini yang PTSS memain peranan sangat besar. Kita memasukkan unsur kemahiran, perspektif, tetapi juga kejujuran, integriti dalam halal. Sebab ini kita akan menjawab kepada Allah
bukan hanya kepada prosedur teknikal saja. Yang ketiga ialah mentaliti komersialisasi semata-mata. Ada orang nampak itu mentalitinya komersial semata-mata, ya. Dan sebagai industri itu melihat halal itu hanya sebagai strategi pasaran, bukan amanah, bukan tanggungjawab sosial. Dia cuma nak commercial branding, panggil influencer itu saja. Dia tidak lihat. Jadi itu saya fikir agak juga, kadang-kadang keterlaluan juga, ya, kadang-kadang mentaliti itu. Dan yang terakhir lah kengkangan dana dan infrastruktur. Itu challenge kita juga, di mana sebagai badan masyarakat sivil, umpamanya MAPIM yang kami nak buat kerja ini bergantung kepada sokongan awam untuk kita agenda halal sebagai satu budaya. Itu memerlukan banyak aktiviti peringkat masyarakat dan sebagainya. Baik, peluang yang doktor sebut tadi dan visi masa depan ialah, saya kira visi jangka masa panjang MAPIM ni adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai pusat rujukan global halalan thayyiban. Pusat saya panggillah pusat rujukan global halalan thayyiban, bukan hanya sebagai pengguna atau pengeluar, tetapi sebagai penentu arah moral. Itu patutnya gitu kan. Kita ni mesti ada the high moral ground untuk mengatakan ni. Pasal apa kita ada itu? Because we practice. Then we can say to you. Kalau kita tidak praktis, kita nak gah bagi tahu orang lain, orang akan soal. Visi kita harus ke arah itu. Malaysia will be the world halal reference. Ini mencabar betul ni, ya, memerlukan kepemimpinan. Dan kami mahu Malaysia itu diiktiraf bukan kerana jumlah ekspor halal yang Jakim ada mengatakan kita mahu mencapai 80 bilion setiap tahun. Itu dalam negara saja. Tetapi kami mahu kepimpinan nilai dan keadilan itu dalam industri halal. Leaders of halal industry. Itu harus menjadi vision kita. Bila orang nak sebut who are the leaders of halal industries, you go and see Malaysia. The leadership itu kuat, daripada top CEO sampai ke bawah boleh pimpin. Dan yang terakhir, saya kira yang ini bombastik sikitlah, Dr. Yus. Saya sebut sebagai memperkasakan apa yang dipanggil the halal civilization framework, ketamadunan halal. Ini saya bicara dengan Datuk Naim, Menteri, dengan Perdana Menteri. Dia kata, ini besar cikgu ni, bunyikan the civilizational framework. Why? Kita nak menghidup balik tamadun kita ni yang sudah terhakis, yang telah diagendakan oleh the so-called world order. Sudah tidak ada tamadun sekarang. Yang ada world order dikuasai oleh US, dikuasai oleh UK. Tapi the Islamic civilization, we call the halal civilization ini. Apa makna halal civilization? Peace, salam. Itu offer kita. Malaysia nak offer formula ini. Dan ada satu lagi yang akhir kali future-nya Dr. Yus ialah the global halal diplomacy. Okay. Saya bercakap dengan Menteri Luar Negeri, dia kata, ni apa pula cikgu? Kita diplomasi ni, dia tak buat halal. Ya, saya kata halal diplomasi ni, itu menghubungkan Malaysia dengan dunia. Bahawa kebobrokan ataupun ketegangan dunia sekarang dengan perang, persaingan, perdagangan, dunia sudah tegang. Sudah tidak ada peace diplomasi. Saya nak kata Malaysia akan offer the halal diplomasi. Dengan halalan thayyiban, environment kita terjaga, social rights kita terjaga, human rights kita terjaga. Ya, semua itu. Jadi ini future yang saya nampak. Dan ini berat ni. Orang pakar macam Dr. Yus mesti masuk dalam gabungan yang kita bina semua. InsyaAllah. Saya insyaAllah. Terima kasih. Saya tertarik dengan idea yang tamadun tu. Maknanya insyaAllah kita usaha supaya Malaysia jadi pusat ketamadunan halal. Ya, benar. Nak tengok halal tu bukan skopnya sebenarnya luas. Ya.
bukan saja makanan, halal dari segi sumber kewangan, Semua. halal dari segi pekerjaan, halal dari segi tertarik kita lihat balik macam mana MAPIN nak wujudkan center, distribution center, Ya, ya. hal dari segi humanitarian, Betul. kan. So saya rasa teruja InsyaAllah. dengan wawasan yang ada pada MAPIN, dan kita nampak jalan-jalan yang boleh kita telakai bersama. InsyaAllah Politeknik akan bekerjasama. Amin. Amin. Okey. InsyaAllah. Seperti yang kita bicarakan awal tadi, setiap pihak itu sebenarnya dia ada kekuatan dia. Jika digambling, insyaAllah ya, sesuai dengan moto negara kita, bersekutu bertambah mutu. Kan? Bila kita bersatu padu, insyaAllah bertambahlah kualiti kerja kita. InsyaAllah. Baik, saya sebelum kita akhiri podcast kita hari ini, ada sebarang kata-kata akhir daripada cikgu? Ya, saya berterima kasih. PTSS ni harus menjadi pusat yang mengukuhkan, memperkasa agenda halal ini, dan saya ucap tahniah kepada Dr. Yusri yang menjadi tenaga membina peradaban-peradaban yang berkualiti untuk kita bawa kepada yang penting tamadun halal, peradaban halal nanti, insyaAllah. Terima kasih banyak. Dengan itu berakhir sudah sesi kita hari ini. Saya Dr. Yusriza Sufadi bin Muhammad Yunan daripada Halal Research Training Center, Jabatan Pelajaran dan Hospitality, Politeknik Tengku Syed Sirajuddin. Terima kasih kepada pendengar di luar sana. Cuma saya terlupa nak tanya satu soalan, cikgu. Mungkin pendengar di luar sana pun nak tertanya-tanya. Dan sebenarnya benda tu saya tertanya pada 2-3 hari lepas lagi. Kalau di luar sana nak menyumbang tenaga kepada MAPIN, apa kaedahnya? Dia ada unit sukarelawan dia ke, atau macam mana? Ataupun kena melalui mana-mana pertubuhan yang bernaung di bawah MAPIN ke, atau bagaimana? Mungkin di luar sana pun nak tahu. Kita ada Jabatan Kesukarelawanan MAPIN yang nanti akan kami kongsikan website-nya, dan ada borang di situ, dan ada prosesnya. Nanti dia ada vetting sistemnya, sehingga dia akan disertify sebagai bertauliah, sukarelawan bertauliah dalam banyak bidang yang sedang kita buat di peringkat nasional dan internasional. Jadi perkongsian itu akan sama-sama dengan PTSS nanti saya berikan, dan siapa saja boleh masuk untuk kita isi borang itu nanti, insyaAllah. Okey, terima kasih banyak Cikgu Azmi. Jadi pendengar di luar sana, nanti apabila kita dah dapat link dan juga maklumat berkenaan dengan bagaimana kita nak menyumbang tenaga melalui MAPIN, kita akan kongsikan, maka beramai-ramailah kita. Kerana sesungguhnya di hidup dunia ini, selain pada hablum minallah, kita juga ada hablum minannas. Ini adalah salah satu platform melalui MAPIN untuk kita melaksanakan tugas kita pada kifayah dalam membantu sesama manusia, dalam memenuhi perintah Allah, untuk melaksanakan apa yang dipanggil sebagai hablum minannas. Ya. Terima kasih banyak kepada pendengar, terima kasih banyak kepada Cikgu Azmi atas perkongsian yang cukup menarik dan cukup banyak maklumat kita dapat membuka minda saya juga. Baik. So, terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.